Pagi ni Mami betul-betul stres. Mami tak suka betul kejut anak buat masalah. Dia boleh meragam. Dah nak bangun susah hari ni. Selalu senang aja. Dia buat masalah, bergaduh dengan adik dia pasal berebutkan roti. Aku auto tak ada mood. Lepas tu Ami kau terjerit-jerit lah dalam kereta, mengamuk. Ami marah-marah dalam kereta. Ami tak ada berbual pun dengan diorang sampai sekolah. Ami cakap dia nak salam, Ami tak nak. Dah dia menangis. Lepas dia menangis, Ami tak nak salam dengan dia. Menangis lah terseduh. Lepas tu Ami pujuk. Ami dah cium, dah peluk. Lepas tu Ami cakap, ni tu ada pensel adik kat belakang tu, bagi adik. Lepas tu dia pergi bagi adik dia pergi campak kat tanah. Dia tak bagi kat tangan si Maliknya. Sambunglah mak kau. Mami kau memang sambung lagi. Kalau dah mami kau sambung lagi, dia pun teruslah menangis lagi. Dia esak sampai cikgu datang kat kereta. Cikgu bagi dia, ambil dia. Cikgu yang jaga pagar tu bukan cikgu dia. Cikgu tak tahu lah cikgu apa. Cikgu kata kenapa tak nak pergi sekolah ke? Bukan, dia bergaduh dengan adik dia. Bila dia bergaduh dengan adik dia, masalah lah. Menangis, tak boleh ni. Adiknya elok aja. Adiknya mami tak nak salam pun dia okey je adiknya. Adiknya tak ada masalah apa pun. Bila cikgu dah ambil, barulah dia pergi dia masuk sekolah. Tidak tadi, dekat dah sampai sekolah pukul 7 suku. Dah sampai. Sebabkan dia punya menangis tu, terus ni, dia bergaduh kan, dia nakkan roti oban ni. Semalam ayah ada beli sikit. Ayah beli 2 je. 1 mami dah makan. Masa ayah pergi kerja tadi, mami dah makan. Lepas tu 1 lagi, Ami nak bekalkan dia untuk Malik. Tapi adiknya kata, Mi potonglah 2. Dia pun nak juga. Okey lah, potong 2. Tak boleh, si Maliknya tak boleh. Kalau dah cakap untuk dia tu, untuk dia. Si Maliknya tak boleh nak menerima. Lepas tu, itulah yang terus jadi halnya kat sini dah dia menangis. Dia merebutkan roti yang ini. Tak kegeram kau. Padahal hari ni bekalnya macam-macam. Segala jenis buah hari ni. Last rotinya ni tak dimakan pun. Kau rasa macam mana? Malik memang kalau dia dah start tak ada mood pagi, lepas tu dia memang akan meragam. Bila Malik dah start meragam, mami tak boleh. Hidup mami menjadi kucak-kacir. Mami jadi merentan. Dia punya meragam satu kali, mami punya meragam berkali-kali kalau pagi. Kalau pagi tolonglah jangan buat masalah. Lepas tu dalam kereta dia boleh buat biasa je. Buat macam tak ada masalah. Mi. Tidak mak kau tidak. Mak kau jenis dalam dada dia ni nak meletup. Memang dia meletup dulu. Dah habis tadi dengan anak-anak. Ami call ayah. On the way balik tu, Ami sambung lagi dengan bapak kau. Ami cakap Ami rasa macam stres sangat hari ni. Sampai aku rasa macam nak bunuh diri pun ada. Ingat kan dia kita dah maafkan dia tadi tu. Ingat kan dia dah berubah lah perangainya. Dia dah tak buat adiknya tak Dia boleh ada dendam lagi kat adiknya. Dia campak je pensel tu. Masalahnya kalau tak kotor tak apa, pensel tu jatuh kat tempat yang lopak lecak tu. Kat tempat yang macam tu penselnya jatuh.
Adiknya ambil. Habis kotor dia kata. Mak kau, orang mak kau senyapkan aja. Tak ada Perangai betul. Perangai Malik ni aku tak tahulah perangai siapa. Memang perangai arwah bapa.